Assalamualaikum. Hari ini saya nak adjust lampu kereta beza tu. Pasal di sini dia ada tulis belah kiri ni L, left kat belah ni R, kanan lah. Lepas tu dekat sini ada U up, D down. Okey. Skru dia ada di bawah tu noh. Nampak. Okey. Ini skru dia bawah ni. Okay. Ini skru dia. Pakai sepanas C8. Okay, masuk di sini. Jika sepanas kedudukan macam ni, kalau kita angkat nak atas ke sini, nak ke atas, bermaksud lampu di hadapan tu dia akan naik noh. Lampu di hadapan dia akan naik. Saya tak rujuk daripada dekat sini lah. Dia ada up dengan down tu, saya tak rujuk di sini sebab bila saya rujuk di sini, saya ikut di sini, saya pusing, dia jadi macam terkalih. Jadi bila saya masuk di sini, masuk dekat nak adjust lampu bawah ni kan, masuk bawah ni, kalau daripada bawah tu kita tarik naik atas, bermaksud lampu tu akan tinggi. Sama juga dengan di sebelah kanan sana. Kalau kata kita daripada atas macam ni tinggi, sepanas tinggi, lepas tu kita tekan ke bawah, bermaksud lampu tu akan turun lah. Kalau di sini dia tunjuk, kalau kita pergi ke sana dia down, pusing ke sini. Tapi saya tak berapa faham hak tengok hak di sini. Saya tergantung pada di sini. Kalau kata dari skru ni kita angkat naik atas, dia akan tinggi. Kalau kita turun tekan ke bawah, dia akan rendah lampu dia noh. Yang ni ke kanan ke kiri ni nanti saya cek malam, pasal saya tak nampak dia punya perbezaan dia. Untuk adjust lampu kereta beza 1.0 cc. Yang 1.3 pun sama rasanya.